Banyakkan esko pah kena serang. Dia gini Jai nak tahu Allah Rabbi. Jai nak tahu apa esko pah diserang. Dia sebenarnya persoalan ni agak susah. Kita tak serang bersatu, tak nampak serang bersatu ni. Serang eskopah je semua. Tak kira di Kelantan ke Terengganu, eskopah kena serang. Jarang nak serang eskopah bersatu Sebab yang pertama dia ada banyak kategori Faktor yang pertama, faktor yang pertama adalah bodoh. Eskopah ni nampak bodoh. Terutama sekali kalau di Terengganu tu YBI orang. Dia boleh kata saya biar air saya tak nampak pun naik sepanjang ni. Tu esok waktu biar air. Kerajaan negeri telah mengarahkan air Terengganu satu untuk memberi subsidi 20% terhadap kenaikan. Tok mu. Jadi statement media statement tu dia kontradik dengan hak semalam mu baru je khabar semalam. Saya dah cek dah biar air saya tak naik. Berapa orang ramai kata naik? Tok mu. Itu dia panggil bodoh. Jadi eskopah ni bodoh. Esko bersatu ni dia dok gitu. Dia berasa dia bodoh, dia tak jawab. Senyap dik dia suruh orang lain jawab. Jadi gitulah, bila bodoh ni mungkin kena serang mudah kena serang. Lepas tu yang kedua adalah tongong. Tolong capur tongong. Orang khabar jangan buat gini, membuat juga gini. Seperti esko orang. Orang tu rakyat di mana ni, di Batu Rakit tu kan bodoh. Tak boleh buat lagu ni. Orang pengalaman ni orang duk biar patah tu banyak tu pengalaman tu. Tak boleh buat gini, nak buat kerja buat sebelum musim terkujur. Buat awal-awal, plan awal-awal. Batu jangan tok batu bersapai lutu. Letak batu serupa hop-sop-sop tu, tapi tongong. Esko tongong. Bila esko tongong, gitulah jadinya masalah. Lepas tu bila orang kata ke dia marah balik ke orang. Marah balik korang. Sebab itulah itu dua faktor lah hok amba nak persembahkan bapa esko-eskopah seperti YBI orang ni kena serang. Jadi saya berharap dengar jawapan yang saya beri ni kepada YB Jai akan merasa lebih berpuas hati dan lebih terbuka mindanya, dan saya yakin dan percaya ketika mana kerajaan nanti tumbang, kerajaan tumbang, YB Jai ni akan bergayuk-gayuk ke dahang yang lebih kukuh yang lain, seperti yang berlaku sebelum ini. Bila kerajaan UMNO tumbang, YB Jai melompak kemari kepada dahang Perikatan Nasional. Hakim Maulik Perantau Madani, salam rindu untuk YB Jai. Assalamualaikum.